Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita ingin kongsikan satu hadis selawat menghampirkan seseorang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Imam Al-Bazzar telah melaporkan di dalam musnadnya daripada Sayyidina Abdullah bin Ibnu Mas'ud bahawa beliau telah berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inna awlakum bi yaumal qiyamah aktsarukum alayya salatan fid dunya. Sesungguhnya orang yang paling berhak layak denganku dalam kalangan kamu pada hari kiamat kelak ialah orang yang paling banyak berselawat kepadaku ketika di dunia. Maka dunia ini adalah tempat tanaman kita untuk kita menuaikan hasil itu nanti di hari kiamat nanti. Dan tidak cukuplah bila mana kita berselawat sahaja tanpa ada sebatikan selawat itu dengan rasa cinta. Dan tidaklah komplit rasa cinta itu apabila kita tidak sebatikan dengan ittiba', iaitu mengikuti kepada baginda Rasulullah SAW daripada ucapannya, daripada perilakunya, daripada akhlaknya, daripada sunnah-sunnah kepada baginda Rasulullah SAW. Kerana itu firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah wahai Muhammad, jikalau kalian mencintai akan aku, iaitu mencintai kepada Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, iaitu ikutilah aku, maka kalian akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga hadis ini yang kita dengarkan memberi manfaat dan mendorong kita untuk memperbanyakkan selawat ke atas Rasulullah SAW setiap hari. Jangan lupa kongsikan video ini kepada keluarga dan sahabat agar lebih ramai mendapat manfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghimpunkan kita bersama Rasulullah SAW di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin.